pelantikan Pemimpin Muda tahun 2026. Semoga program ini memberi manfaat kepada semua. Jom kita lihat program yang dinamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pemimpin muda di sekolah SKKC ini, harapan saya apabila ditolak dan dipakaikan tag nama selaku ketua pengawas dan akan menerima sijil pelantikan. Zulkifli akan dipakaikan blazer tag nama sebagai penolong ketua pengawas dan akan menerima sijil pelantikan. Dipersilakan Muhammad Rifai Farid bin Muhammad Azmi. Seterusnya dipersilakan Muhammad dan seterusnya dipersilakan Nur Aisyah Akila binti Azirul Aziran. Silakan Nur wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tenis. Ada aja? Aja 6. Hari ini sebagai model boleh? Boleh sebagai model hari ini? Boleh ke tak? Nah, hotel ini dikenakan kepada lelaki dan wanita. Nah, dan hotel ini hanya sekadar untuk mendidik. Dah, bukan untuk mengajar. Jadi hotel ini kalau kena dia tidak luka. Cuma hotel daripada tekok sampai kepada buku lali. Nah, tugas sebab kalau dia tengok yang sivil tadi, kita pakai tripod hanya berdiri sahaja. Nah, ini cara berdiri. Bila cara berdiri, daripada tekok sampai ke ini kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, daripada tekok sampai ke punggung saja area tak lebih. Okey. Okey, bayangkan yang ini adalah punggung. Tapi punggung hari ini. Okey. Adik tengok Adik ada depan, adik tengok ni barisan yang duduk. Mana adik tengok di sini juga atau tidak Okey duduk. Okey, biar. Okey. Adik tengok pakai saksi. Jom dua ni berada tak lain. Adik waktu sini juga atau tidak Okey. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Okey, Untuk agama, bangsa dan negara serta orang yang disayangi oleh semua masyarakat. Rabbana Assalamualaikum Tuan, saya Izara Amani dari SKKC Channel. Terima kasih Tuan kerana sudi datang ke SK Kampung Jam. Boleh Tuan bagi nasihat yang paling penting untuk pemimpin muda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat dan pandangan daripada seorang pegawai penjara yang 21 tahun berkhidmat untuk adik-adik semua sebagai pengawas dan pembimbing muda. Ingat, jawatan dan amanah yang diberi ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar untuk mendidik kita sebagai manusia yang berguna. Kita adalah contoh dan teladan kepada pelajar-pelajar lain. Mudah-mudahan lencana yang dipakai, baju yang dipakai adalah sesmat mana yang kita pakai adalah sebagai dorongan untuk kita mendidik masyarakat supaya menjadi manusia yang berguna di dunia dan akhirat. Terima kasih Tuan di atas nasihat yang buat kami.